bila kejadian serangan drone yang menggunakan stun grenade berlaku pukul 1.37. Stun grenade ni tuan-tuan jangan salah faham, dia sama macam sonic bomb. Sonic bomb dibawa oleh jet pejuang F-15, F-16, F-36 milik Israel. Allahuakbar. Berani dia orang ni ya. Semata-mata nak bagi bantuan kemanusiaan kepada sahabat-sahabat kita kat sana tu. Mereka sanggup merentasi lautan api yang sebenar tau, bukan sembang-sembang lah. Ini pahlawan ni. Betul-betul pahlawan yang sebenar lah. Mereka bukan saja berani di media sosial, dan mereka juga berani menghadapi cabaran dan juga rintangan yang telah bersedia menanti mereka. Semoga perjuangan kawan-kawan kita ni berjaya. Dan tak tahulah nak cakap apa kan. Diorang selalu cakap yang diorang ni yang diserang, tapi siapa penyerang sebenar?